Motivasi akak tu untuk anak-anak yang pengidap thalassemia dan tidak semestinya pengidap thalassemia, anak-anak lain pun memerlukan darah, gemalah darah. Sebab darah tu untuk kita selamatkan seorang nyawa. Tahukah anda, satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa? Jom sama-sama kita fahamkan perjalanan darah daripada vena penderma kepada vena pesakit. Sebelum sesi flebotomi dijalankan, sampel darah diambil untuk ujian saringan dan pengesahan kumpulan darah. Tempoh masa flebotomi akan direkodkan dan beg darah perlu dikekalkan pada suhu 20 hingga 24 darjah Celsius. Beg darah tersebut akan diproses untuk menghasilkan 3 jenis produk, iaitu darah merah, platelet concentrate dan fresh frozen plasma. Hanya beg darah yang memenuhi 3 kriteria utama sahaja akan diproses. Proses bermula dengan soft spin untuk mengasingkan darah menjadi darah merah dan platelet rich plasma PRP, diikuti oleh penggunaan plasma extractor untuk memisahkan PRP. Proses dilanjutkan dengan hard spin PRP untuk menghasilkan platelet dari beg kedua dan plasma dari beg ketiga. Kemudian, semuanya disimpan di dalam bilik kuarantin pada suhu yang sesuai. Di Malaysia, darah penderma disaring untuk penyakit HIV, hepatitis B dan C dan sifilis sebelum digunakan untuk pesakit. Sampel yang diambil akan dihantar ke Pusat Darah Negara PDN untuk ujian saringan NAT Nucleic Acid Testing dan serologi test bagi penyakit HIV dan hepatitis B dan C, manakala ujian saringan sifilis dilakukan di Makmal Hospital Raja Perempuan Zainab II. Hanya darah yang mendapat keputusan non-reaktif untuk kesemua ujian saringan akan lulus untuk kegunaan pesakit. Semua produk darah yang lulus ujian saringan akan disusun mengikut kumpulan darah dan tarikh luput yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tarikh luput bagi setiap kumpulan darah. Darah merah 4 hingga 6 minggu, plasma 3 tahun, platelet 5 hari. Pesakit yang memerlukan darah akan dinilai oleh doktor terlebih dahulu. Sebelum darah dibekalkan kepada mereka, sampel darah pesakit perlu menjalani ujian berikut. Setelah ujian dilakukan, kaki tangan ward akan mengambil bekalan darah di makmal untuk diberikan kepada pesakit. Proses verifikasi perlu dilakukan oleh doktor dan jururawat di ward bagi memastikan identiti pesakit yang betul untuk beg darah tersebut. Assalamualaikum, saya Siti Khadijah binti Dania, berasal dari PAU 5, Taman Seri Ari, Pacok. Saya mula-mula sedar tu, nak demam darah tu sebab anak saya pengidap thalassemia, 2 beradik lah. Jadi anak saya tu memang perlukan darah setiap bulan. Jadi saya fikir wajib lah saya kena demam darah untuk balah apa kita terima untuk anak kita ni, kita boleh tolong orang lain. Untuk anak-anak muda, tengoklah anak-anak saya ni mengidap thalassemia. Dan untuk ibu bapa yang mengalami seperti saya, yang mengalami anak-anak pengidap thalassemia, tak perlulah kita nak fikir anak kita ni sakit ke apa. InsyaAllah dengan adanya penderma, insyaAllah anak kita panjang umur. Saya nak terima kasih hak siapa-siapa di rumah darah tu, sebab kalau tak ada orang di rumah darah, tak ada lah untuk menyelamatkan nyawa anak-anak saya untuk teruskan hidup. Sebab tak ada darah ni, dia orang tak boleh duduk support anak-anak lain. Sumbangan anda benar-benar mampu membuat perbezaan. Terima kasih kerana menjadi wira negara dan membantu menyelamatkan nyawa.